Februari 1988, Majlis Perasmian Wisma Kementah. Pada hari ini dalam tahun 1988, Majlis Perasmian Wisma Kementerian Pertahanan Kementah disempurnakan oleh Yang Mulia Datuk Tengku Ahmad Ritaudin bin Tengku Ismail, Menteri Pertahanan di Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Bangunan setinggi 20 tingkat ini mempunyai reka bentuk yang unik berkonsepkan pertahanan serta dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden, antaranya auditorium, tempat letak kereta bertingkat dan tempat mendarat helikopter di puncaknya. Pembinaan bangunan ini dapat menjimatkan kos menyewa ruang pejabat untuk Kementerian Pertahanan. Wisma Kementah menjadi lambang era baharu bidang pertahanan moden negara sejajar dengan perkembangan dan peningkatan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia.